Ni, dia pergi telan. Dia minat betul ke? Ni dekat kenapa dia takut? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kerjanya apa? Assalamualaikum. Minat je? Saya lama dah tengok lah. Ya. Dia kenapa tak takut tu? Dalam diri ni lah. Dalam diri ni yang buat takut sebenarnya. Jadi saya yang berani dengan diri datang sini kan. Benar. Dalam diri ya? Saya nak bercerita pun panjang. Semuanya tak tahulah dalam diri ni ada apa. Dia macam mana sebenarnya? Saya sebenarnya dah sakit lama dah Tuan Azam. Daripada 2018. Sakit dia macam mana? Dulu saya tak boleh makan. Saya tak boleh makan. Lepas tu bila saya nak telan tersekat. Lepas tu saya ingat macam saya ni ada penyakit usus ke semua, sakit jantung. So saya pun pergilah ke hospital apa semua. Dulu saya duduk kat Senawang. Saya pergi hospital, saya check apa semua. Alhamdulillah tak ada apa. Memang tak ada apa. Tak ada apa. Lepas tu saya pun pindah ke KL. Lepas tu barulah macam ada serangan-serangan berlaku. Mak saya sakit apa semua kan. So saya pun usaha cari jalan apa semua. Saya jumpa perawat semua. So saya baru tahu ada something dekat saya. Cumanya perjalanan saya tu dia tak lurus. Saya tak maafkan keluarga saya takkan sampai ke sini. Daripada mana? Dari Kepung. Minat betul dengan ni? Saya dulu sampai nak belajar benda ni kan. Belajar merawat. Apa ni bukan untuk macam Puazal kan buat saraf pun kan. Saya belajar ilmu Islam untuk buat rawatan, tapi apa yang pulangan kat saya tu saya dapat lain. Kamu betul-betul dalam mana? Tuan tengok dia macam betul-betul dalam aku. Saya naturalism dulu lah ya. InsyaAllah. Ini daun bidara tuan lepaskan dulu lah ya. Alhamdulillah syaitan rajim. Kau lepaskan aku! Kau lepaskan tangan aku! Kau lepaskan aku sekarang! Hei! Lepaskan aku! Sakit! Hei! Aku dah halang budak ni datang daripada datang juga! Sakit lah woi! Lepas! Kau lepas! Tak, aku tak akan lepaskan budak ni! Aku tak akan lepaskan budak ni. Allah! Sakit! Keluar tak keluar? Woi sial! Lepaskan aku! Kenapa datang sini? Kenapa datang sini? Jangan! Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kawan sama tuan doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah! Bikum. Bikum. Amin. Kenapa jadi itu? Salawat tengok. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Salawat terus. Allahumma salli Allah. Ni adik ni datang nak beli tasbih dia. Itu minat dia mendalam dengan rawatan Islam. Tapi itu disalahgunakan orang-orang rawatan Islam ini salah gunakan. Jadikan tubuh adik ni seperti mediator. Jadi kesan-kesan mediator apabila sesuatu energi itu kita ambil pindahkan ke dalam tubuh,
itu tubuh tu jadi tempat persinggahan jin-jin yang lain. Itu harus ditutup, portalnya harus ditutup. Orang yang mengamalkan mediator ini bukan sebarang-sebarang orang. Kalian mungkin pernah lihat video-video yang saya pernah tontonkan, yang kita menarik satu perkara. Saya menarik satu energi daripada sebuah energi atau sesuatu energi masuk ke fasik yang luar-luaran ini, itu keluar daripada tubuh dia. Sekarang lebih tendang rasanya. Alhamdulillah. Adik ni memberanikan diri untuk ke saya tu. Alhamdulillah. Yuk saja di Facebook. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukurlah tuan-tuan, saya pun tak boleh berbuat lebih daripada yang sepatutnya. Adik ni Abang Jasmal yang Izlan tadi tu, dia datang nak minta tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti ada amalan dia sayang ya. Ya, ada tu. Alhamdulillah. Nanti ini boleh dipakai sini terus. Gini, buat gini. Gitu, ya. Insya-Allah boleh pakai terus. Amalannya pertama kali dapat benda ni nanti diamalkan ya. Misalnya sedang amin. Udah. Boleh.